Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Atikah daripada PT PAN. Untuk video kali ini sama-sama kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 4. Topik 13, tajuknya ialah kata majmuk. Kata majmuk ialah dua atau lebih kata dasar yang dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Terdapat kata majmuk yang dieja secara bercantum dan terdapat kata majmuk yang dieja secara terpisah. Maksudnya di sini terdapat dua jenis kata majmuk. Sekarang kita lihat kepada jenis kata majmuk yang pertama, iaitu kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Contohnya seperti kerusi roda dan beg tangan. Jika murid-murid lihat di sini, contoh yang pertama iaitu kerusi roda, apabila dicantumkan dan ditulis secara terpisah, perkataan ini membawa maksud perkataan yang baharu. Sekarang kita lihat kepada jenis kata majmuk yang kedua, iaitu kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ialah dua perkataan yang ditulis secara bercantum dan menghasilkan perkataan yang baharu. Contohnya seperti matahari dan tanda tangan. Kita sampai di sini sahaja. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.